Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afika binti Zaidi, nombor matrik L24A0495. Di dalam video ini, saya ingin berkongsi tentang seorang tokoh pemimpin yang sangat saya kagumi, iaitu Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Saya memilih beliau kerana beliau bukan sahaja seorang tokoh politik dan agamawan, tetapi beliau juga seorang pemimpin yang meninggalkan pengaruh mendalam kepada masyarakat, khususnya di negeri Kelantan. Di dalam video ini, saya akan membincangkan gaya kepimpinan yang dipegang oleh beliau, nilai-nilai dan pengaruhnya terhadap masyarakat serta refleksi peribadi saya tentang kepimpinan beliau. Saya berharap melalui kisah ini, kita semua dapat mengambil inspirasi tentang apa itu kepimpinan sebenar, bukan hanya kuasa atau jawatan, tetapi kepimpinan sebenar mempunyai tanggungjawab, integriti dan hikmat kepada rakyat. Kali ini saya akan menceritakan latar belakang Nik Abdul Aziz Nikmat. Nik Abdul Aziz lahir pada 10 Januari 1931 di Kampung Pulau Melaka, Kelantan. Beliau membesar dalam keluarga yang sederhana dan keluarganya sangat menekankan pendidikan agama. Sejak kecil, beliau menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu agama dan kemudiannya beliau melanjutkan pengajian di Maktab Mahmud Kelantan. Setelah selesai melanjutkan pengajian di Maktab Mahmud Kelantan, beliau menuntut ilmu di Mesir di Universiti Al-Azhar. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Pengalaman menuntut ilmu di Mesir membuka pandangan beliau tentang pentingnya integriti, kebijaksanaan dan nilai kepimpinan yang berlandaskan agama. Beliau kemudiannya kembali ke Malaysia dengan tekad untuk memimpin dengan prinsip dan memberikan khidmat kepada rakyat. Selepas kembali ke Malaysia, beliau memulakan karier beliau sebagai seorang guru agama, memberi tazkirah dan mengajar masyarakat tentang nilai moral dan kepimpinan Islam. Dari sinilah beliau mula membina pengaruh awalnya sebagai seorang tokoh agama. Salla alaika ar-Rahmanu azka as-salat was-salam ya Rabbi irfa' maqamu dawman fi kulli makan. Nik Abdul Aziz telah meninggal dunia pada 12 Februari 2015. Namun, legasi beliau terus hidup dalam hati rakyat Malaysia. Ketika pemergian beliau, ribuan rakyat dari pelbagai lapisan umur dan latar belakang datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada beliau. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh dan kasih sayang masyarakat terhadap beliau. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang dikau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Oh guruku, akan ku teruskan perjuangan
Keadaan ini jelas memperlihatkan bahawa kepimpinan beliau bukan sahaja diukur melalui jawatan, tetapi melalui pengaruhnya, teladan dan rasa hormat yang dicapai selama hayatnya. Dalam kes baru-baru ini, telah berlaku kebakaran di sebuah rumah dan tempat simpanan gambar-gambar lama tokoh ini. Menariknya, gambar Nik Abdul Aziz tidak musnah dalam kebakaran itu. Sedikit pun tidak terkesan. Seolah-olah legasi dan ingatan beliau tetap terpelihara dalam hati rakyat. Peristiwa ini mengingatkan kita bahawa seorang pemimpin sejati tidak akan dilupakan walaupun jasadnya tiada, kerana nilai teladan dan pengaruhnya kekal hidup dalam masyarakat. Engkau di sana, setangkai doa juga Fatihah terus ku kirimkan. Moga di sana kau bersama para solihin. Engkaulah guru murabbi sejati. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Suratan takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan. Engkaulah guru murabbi sejati. Kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan dan kepimpinan Nik Abdul Aziz. Nik Abdul Aziz mula menceburi politik melalui PAS pada era 1960-an. Beliau terkenal sebagai seorang yang bersuara lantang tentang keadilan, amanah dan kepentingan rakyat. Sebagai Menteri Besar Kelantan selama 23 tahun, beliau menghadapi pelbagai cabaran, termasuklah isu pembangunan negeri, ekonomi dan perpaduan rakyat. Namun, beliau terkenal kerana tidak mengutamakan keuntungan peribadi atau politik semata-mata. Sebaliknya, beliau fokus kepada kebajikan rakyat dan pembangunan yang berlandaskan nilai Islam. Sebagai contohnya, semasa menghadapi isu pembangunan, beliau mengutamakan projek yang memberi manfaat langsung kepada rakyat dan menolak projek yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Ini menunjukkan bahawa kepimpinan beliau bersifat transformational, di mana beliau memberikan inspirasi kepada rakyat untuk percaya bahawa pemimpin boleh menjadi teladan. InsyaAllah, 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 you'll find your way. InsyaAllah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose. Kemudian adalah gaya kepimpinan Nik Abdul Aziz. Gaya kepimpinan Nik Abdul Aziz boleh dikategorikan sebagai gaya kepimpinan transformasional dan demokratik. Bagi gaya transformasional, beliau memberi inspirasi melalui teladan, bukan hanya ucapan. Sebagai contohnya, beliau tinggal di rumah sederhana walaupun beliau menjadi seorang menteri besar. Beliau juga menekankan pendidikan dan ilmu sebagai asas kepimpinan yang berkesan. Bagi gaya kepimpinan demokratik, beliau sering mendengar pandangan rakyat,
turun ke padang dan membuat keputusan bersama masyarakat. Beliau juga membina perhubungan yang rapat dengan rakyat, menjadikan mereka merasai terlibat dan dihargai. Nik Abdul Aziz juga seorang pemimpin yang berintegriti tinggi, menekankan keadilan, amanah dan kesederhanaan beliau. Beliau percaya bahawa seorang pemimpin harus menjadi contoh dalam setiap aspek kehidupan, dari segi etika kerja dan hubungan dengan rakyat. Nik Abdul Aziz terkenal dengan nilai-nilai seperti kejujuran. Beliau tidak menggunakan kedudukan untuk kepentingan diri. Sebaliknya, beliau sering mengutamakan rakyat. Beliau juga terkenal dengan nilai kesederhanaan. Hidup beliau sangatlah sederhana walaupun memegang jawatan tinggi. Ini memberi contoh kepada rakyat dan generasi muda zaman sekarang. Beliau juga mempunyai nilai kebijaksanaan dan keilmuan. Sebagai seorang ulama, beliau memberikan panduan moral, agama, etika dalam kepimpinan beliau. Beliau juga mempunyai nilai empati di mana beliau sentiasa mendengar masalah rakyat, memberi penyelesaian keadilan dan menegakkan keadilan sosial. Beliau juga sering berkata, matlamat hidup kita ni bukan sekadar jadi kaya. Kaya sampai ke syurga. Berpengaruh sampai ke syurga. Bijak sampai dibawa kita ke syurga. Kalau nak kaya saja, Fir'aun pun kaya. Tapi kenapa nama dia gazet dalam Quran sebagai ahli neraka? Abu Lahab, pak saudara Nabi, dia pak saudara Nabi, orang Arab, bangsa Quraisy, tu Syahid kita panggil. Tapi nama dia rekod dalam Quran sebagai ahli neraka. Tesla narada taala. Dia kaya. Ada pekerja, ada polis sekarang. Tapi nama dia rekod dalam Quran sebagai ahli neraka. Jadi mahu kita orang Islam ni kena didik diri kita. Khususnya bulan puasa, didik jiwa kita. Nak didik diri, didik jiwa kita supaya kita pada pahala. Kata-kata ini menekankan bahawa kepimpinan sebenar adalah hikmat, pengorbanan dan keikhlasan. Pengaruh Nik Abdul Aziz sangat luas, terutamanya dalam segi politik. Beliau memperkukuh imej PAS sebagai parti berprinsip, berintegriti dan berlandaskan nilai Islam. Dalam masyarakat, beliau menjadi teladan dalam kepimpinan yang jujur, sederhana dan empati. Daripada terhadap generasi, memberikan inspirasi untuk menjadi pemimpin prinsip, bukan materialistik. Sebagai contohnya, walaupun beliau menjadi Menteri Besar Negeri Kelantan, beliau tidak memupuk kekayaan peribadi, namun beliau menekankan hidup secara kesederhanaan sebagai contoh kepada rakyat. Beliau juga mempengaruhi generasi utama dan pemimpin muda untuk mengutamakan nilai integriti dan hikmat masyarakat. Secara peribadi, saya sangat kagum dengan Nik Abdul Aziz kerana beliau mengajar saya bahawa kepimpinan bukan tentang kuasa, tetapi tentang tanggungjawab, integriti dan keikhlasan berkhidmat kepada rakyat. Melalui teladan beliau, saya belajar bahawa seorang pemimpin harus memberi inspirasi dan contoh dalam kehidupan seharian, bukan hanya bercakap tentang janji-janji yang besar. Nilai kesederhanaan dan empati beliau memberikan impak kepada bagaimana saya melihat kepimpinan dalam masyarakat dan bagaimana saya menjadi seorang pemimpin dalam kumpulan. Jika lebih ramai pemimpin mengambil pendekatan seperti Nik Abdul Aziz, saya percaya masyarakat akan menjadi lebih harmoni,
berkeadilan dan berprinsip. Kesimpulannya, Nik Abdul Aziz Nikmat adalah seorang pemimpin yang saya kagumi kerana gaya kepimpinan transformasional dan gaya kepimpinan demokratik beliau. Nilai luhur dan pengaruh beliau yang besar terhadap masyarakat. Beliau meninggalkan legasi politik, nilai dan teladan hidup yang patut dicontohi oleh masyarakat pada masa kini. Sekian sahaja video saya untuk tokoh kepimpinan yang saya kagumi. Semoga kisah kepimpinan Nik Abdul Aziz Nikmat memberi inspirasi kepada kita semua untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاءه يا مجيب لو كان بيننا الحبيب